Kalau kau ingat kipas Infinix ni sekadar sejukkan phone saja, kau silap besar. Kipas ni adalah rahsia untuk mengelok game 120 FPS sepanjang hari. Namun, ada namun lagi. Kipas ni juga boleh dijadikan wireless charger ke phone Infinix GT30 Pro 5G. Dan wireless charging ni pun support juga untuk iPhone 12 hingga 16 series. Cara nak on dan gunakan kipas ni, kau perlu cucuk ke power bank macam aku tengah tunjuk ni, ataupun kau boleh cucuk ke plug dinding. Tak cukup dengan tu, kipas ni juga mampu keluarkan Draco mode masa kau tengah main Mobile Legend. Apa lagi yang best? Jom aku tunjukkan. Kita tengok ada apa dalam kotak. Casing getah korang akan dapat. Bila dah pasang, inilah rupa dia. Charger 45W, 3 pin lubang USB berserta dengan kabel USB to C. Selagi stok masih ada, korang akan dapat sekali GT Pro Gaming Kit. Casing plastik keras berserta dengan magnetik. Kipas GT magnetik yang bakal menyejukkan phone korang. Letak saja dekat sini, dah melekat dah. Kabel C to C yang agak panjang. Sekarang aku tunjuk dekat korang macam mana aku main Mobile Legend. Memang betul tak ada overheat, tak ada isu performance drop. Sebab apa? Sebab aku pakai kipas dekat belakang ni. Dan bila korang swipe saja expose dekat tepi ni, korang akan nampak 120 FPS dia lock sahaja. Yang membuatkan aku suka, lepas ni aku dah tak payah risau dah. Tak payah nak stop game semata-mata nak sejukkan phone ataupun nak charge phone. Kipas ni dah settle dua masalah tu. Cerita pasal hardware pula. Infinix GT30 Pro 5G kali ni datang dengan MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5G chipset. Yang paling penting sekali untuk seorang gamers adalah skrin. Kali ni dia datang dengan skrin AMOLED 1.5K rata 144Hz refresh rate. GT Trigger ni bagi aku memang agak membantu. Korang boleh custom macam mana korang nak, tapi untuk aku gunakan untuk tengok mapping dan juga aktifkan skill. Yang paling seksi sekali bila korang pusing je phone ni dekat belakang, ada lampu RGB mechanical. Korang boleh set up lah macam mana yang korang nak. Kalau spek dah gempak, speaker tak gempak, malu lah kan, betul tak? Kali ni Infinix datang dengan dual stereo speaker. Memang agak kuat bagi aku. Kalau phone gaming tanpa bypass charging memang lemah. Kali ni Infinix datang dengan bypass charging 2.0 direct ke motherboard. Bateri korang tak akan panas. Walaupun ini adalah seketul phone gaming, tapi kamera dia bagi aku agak memuaskan. Dia datang dengan 108MP 3 kali lossless zoom, dan dia datang dengan 8MP ultra wide, dah ada ultra wide, dan 13MP selfie. Aku sertakan sekali hasil gambar yang aku dah uji tadi. Jangan tak tahu, dua benda ni masih lagi ada, NFC dan juga infrared remote. Kalau semua dah gempak tapi bateri dan charging tak gempak, itu tak berbaloi, betul tak? Kali ni Infinix GT30 Pro 5G datang dengan 5500 mAh bateri, 45W wired charging, 30W wireless charging. Kalau kau tanya pendapat aku pasal Infinix GT30 Pro 5G ni, bagi aku dengan harga RM1299, korang akan dapat 256GB dan dia ada juga 512GB storage. Korang dapat lampu dugem, lampu RGB dekat belakang ni, dapat trigger dekat shoulder dia ni, memang best gila nak main game. Dan yang paling penting sekali, korang dapat sekali gaming kit, casing magnetik dan juga kipas cooler fan. Apa lagi yang kau tak cukup ni? Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli Infinix GT30 Pro 5G ataupun